78% budak tak semaya. Bayangkan pada waktu itu 20 tahun lepas, mungkin pada tahun 2020 gitulah, lebih kurang gitulah, ataupun tahun 2010, tahun 2010, dah ni 2025, lebih kurang 15 tahun yang lalu lah, lebih kurang itulah. Masa tu dia sebut angka statistik yang dia dapatan pada kajian dia, 78% budak sekolah menengah tidak solat. Lepas tu dia kecilkan lagi kajian dia, didetailkan peratusan hak solat lewat berapa peratus, hak solat tak cukup. Hak tak di 78 tu, hak semaya dah termasuk solat sewaktu dia semaya. Cuba kita perincikan lagi kajian tu. Hari ni 2025 dah. Mungkin keadaan lebih teruk. Cuma ustazah tak tengok lah. Masa tu kita duduk study kan, tengok kajian lah macam-macam lah dah. Lah ni tak ngaji, tak sekolah dah ni. Tak berapa tengok lah kan. Tak fokus lah mana. Tapi nak ayatnya itu peratusan mungkin 15 ataupun 20 tahun yang lalu. Jadi oleh sebab itulah maka kata Syekh Al-Haddad ni, antara perkara yang boleh dilakukan untuk mendatangkan khusyuk yang sempurna